First time jumpa di sekolah tu lah, SK Jambungan K9 dekat Belureh, Sabah lah, dekat Pulau Jambungan. Saya masuk sekolah tu tahun lepas, dia masuk tahun ni. Kita tahu pula ada orang Kelantan ke? Ada orang Kelantan, ada orang Kelantan masuk sini. Maksudnya ada gu lah. Kita kenal tu, mari tunai, mari gapo, settle tu. Apa yang buat saya tertarik dengan Wani ni, dia ni seorang yang periang tau. Jadi saya duduk situ macam dia sepalo, saya rasa dia sepalo dengan saya. Saya tertarik dengan senyumnya dia lah, senyumnya dia tu buat macam Allah mudah. Jadi dengan dia ni kena boleh pak, boleh 9 tu masuk minta tunai apa semua, setting tu. Okey, first kali sebab dia orang Kelantan lah, memang saya nak Kelantan. Yang kedua, sebab sedap mata memandai lah. Saya tertarik dengan dia. Bila dia kenal saya, tu dia ajak nikah lah, berkata nak gawe-gawe saja ke, gentleman lah. Ya Amir Syukran bin Afizi, Saya bahawa saya nikahkan kamu dengan Nurul Sazwani binti Johari yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM10.000 tunai. aku terima nikahnya Nurul Syazwani binti Johari dengan mas kahwinnya RM10.000 tunai. Alhamdulillah. Sempat ku berpikir bahwa Kita tahu nak gaul, kita nak gaul. akan mungkin mendapatkanmu. Boleh bergandah ham. Boleh. Dia masuk boleh 4 hari guru ke, boleh 5, 16 boleh 5. Waktu tu kami ada pertukaran hadiah. Cikgu-cikgu. Jadi orang lain beli hadiah biasa-biasa ya. Tapi memang saya dapat nama orang lain. Lepas tu saya cari nama dia. Saya sanggup, siapa bagi nama Wani? Lepas tu saya tukar, saya surat nama tu. Saya pun beli telefon kok. Orang lain harga hadiah dia semua bawah 50. Tapi tu saya punya cara nak approach dia jugalah. Diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin Selamat Hari Baru. Lucu. Nak dapat selfie. Selamat datang Kak Long, ke family. Nak nak ucap selamat pengantin baru ke Belung dengan Kak Long tu, semoga kekal ke jannah sampai ke syurga lah. Dong, malam ni saklala. Sikit-sikit kita praktis. Malam ni hidup kena ada tahiyah. Baca. Jangan abaikan niatku. Jangan remehkan. SK Jambungan ni dari Pulau. Jadi boring sangat, panas dari rumah. Jadi dialah ajak saya main badminton setiap hari. Setiap petang. Yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Oh, ku ingin Selamat pengantin baru untuk my sister dan Abi Amir. Semoga Abi Amir
dapat jaga kakak dengan molek dan cepat-cepat dapat zuriat. Oh, sakiti. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu. Diharap dengan perkahwinan kita ni, insya-Allah kekal hingga ke anak cucu, dan apa yang penting nikahan kita ni sentiasa diredai dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan ayang, semoga perkahwinan kita ni kekal hingga ke jannah. InsyaAllah. Gitu ya.